Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu perkara hak kita tu tak guna. Bila kita ambil benda ni banyak kita nak tahu hak ada kusiak besar. Kusiak apa tu? Orang hak habis puasa nak jimat ataupun puasa nak isteri suami lah. Habis puasa walaupun dia orang wanita, walaupun dia orang lelaki pun super. Jadi tak ada berasa nak isteri suami tu lah. Gapo tu? Supi nak tunjuk kita tengok. Kulit timun Orang tani panggil kulit timun. Tapi orang Malaysia panggil tembikai ataupun watermelon pun dia panggil lah. Banyak nama dia ni lah. Tapi supi nak ayat tak kulit putih-putih balik dalam dia ni. Kita ambil isi merah. Supi nak ambil tengok kata kita ambil di mana nah. Ni buah tembikai. Banyak kita makan warna merah ni lah. Putih di sini ni kita tak makan ni. Hak hijau ni dia kulit luar ni dia buat bukuh takut cemar, takut gapo nah. Takut dia kotor, kena pasir, kena gapo tu hewat kena dah lah. Kulit luar ni kita mesti buat wajah, buat apa boleh lah. Tapi kulit balik dalam hak warna putih tu, hak ni kusiak besar. Nah, hari ni kita makan hak merah-merah ni saja ni. Kita makan hak merah. Tapi hak putih duk di kulit tu jarang nak makan. Sebenarnya kulit putih ni dia buat kita tu sehat darah. Darah kita tu hak tak berlari, orang yang ada penyakit darah tak berlari tu. Jadi sebok dalam dada, jadi soah dalam perut. Lepas tu usus dia pun tak kerja, tak apa molek, tak apa baik mana tu. Mesti makan kulit timun ataupun kulit tembikai ataupun kulit watermelon ni. Lepas tu orang hak habis puasa hak nak jadi isteri suami tu lah nah. Ambil mudah-mudah belah ni. Kita pergi pendek-pendek. Cicah garai sikit pun boleh. Nak basah sikit-sikit. Ataupun nak makan fresh. Tak ada cicah garai pun boleh juga nah. Mudah-mudah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah. Seminggu, 2 minggu makan sekali pun tak apa. Baik.